Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah kepada penulis Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Sa'ulil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitab Bahrul Mazi, muka surat 221 bawah garisan atas sekali. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'tika. Qala Ibnu Sayyad ya'tini sadiqun wa kazib. Kita masih lagi cerita tentang orang yang bernama Ibnu Sayyad, yang mana dia ni antara orang yang dianggap sebagai Dajjal zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu ada beberapa sahabat yang meyakini dialah Dajjal, sebab dia ada ciri-ciri Dajjal yang Nabi sebutkan. Ini kita masih lagi sambung daripada hadis yang sebelum ni. Panjang juga hadisnya. Hadis yang cerita tentang Rasulullah dengan para sahabat terserempak dengan budak nama dia Ibnu Sayyad, anak orang Yahudi. Bila Nabi tanya dia, kamu ngaku dah aku ni Nabi? Dia tak ngaku. Dia pula tanya Nabi, suruh mengaku dia pun Nabi. Ini sambungan dialog dia lah. Dialog dia dengan Rasulullah. Kemudian daripada Rasulullah menyahut kata Ibnu Sayyad, ataupun nama lain dia Ibnu Sa'id. Samalah Ibnu Sa'id, Ibnu Sayyad, orang yang sama. Demikian. Kemudian daripada Rasulullah menyahut kata Ibnu Sayyad itu demikian, lalu bersabda lagi Nabi SAW dengan katanya. Rasulullah tanya dia lagi, sebab kalau ikut sebelum ni dia suruh Nabi bersaksi dia tu utusan Allah. Jadi kalau orang ni mengaku sebagai utusan Allah, tentulah dapat wahyu daripada Jibril. Bila pandai sangat mengaku, Nabi tanyalah dia. Nabi tanya, apakah yang datang padamu yang menjadikan sebab kamu mendakwa diberi kamu jadi pesuruh Allah itu? Kamu mendakwa diri kamu jadi pesuruh Allah. Apa alasan kamu mengaku kamu Rasulullah? Katanya, ataupun dalam bahasa Arab yang tadi, ma ya'tika, apa yang datang dekat kamu. Kalau dia tahu, dia akan jawab Jibril lah. Tapi dah dia tak tahu, dia budak lagi.
Cuma budak Yahudi biadab lah perangainya. Jawab Ibnu Sayyad adalah aku mendakwa diriku jadi pesuruh Allah itu ialah datang pada aku benar dan bohong. Kebenaran datang pada aku, kebohongan pun datang pada aku. Yakni apa maksud dia? Kadang-kadang datang padaku yang benar dan kadang-kadang datang padaku yang bohong. Kadang-kadang datang ilham, cerita, ilham tu betul. Kadang-kadang ilham datang, ilham tu salah. Bila didengar Nabi SAW akan katanya itu, lalu disahutnya. Faqala Nabi SAW, Khalata alaikal amru, Khullita alaikal amru. Maka sahut Nabi SAW, dicampur gaul akan pekerjaan atas engkau. Kalau bahasa kita sekarang ni keliru lah. Nabi jawab, Nabi kata keliru kamu ni. Kamu mengaku kamu utusan Tuhan, tapi wahyu yang datang, yang kamu dakwa wahyu tu kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Jadi sebenarnya kamu ni keliru. Mana kamu ni bukan utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan, tentu yang datang kepada dia tu kebenaran. Wahyu ni mesti tepat. Wahyu tak boleh silap. Kalau silap bukan wahyu. Silap ni mungkin ilham. Ilham kadang silap lah. Macam contoh ramalan cuaca. Kita tengok dalam telefon kita ada ramalan cuaca. Dia tulis ribut peti. Kita pun tunggu. Tak jadi pun peti. Tak ada pun ribut. Tak hujan pun. Biasalah tu nama dia ramalan. Tapi kalau ramalan wahyu, Nabi SAW dapat ramalan dari Allah yang itu tepat, takkan silap punya. Kalau silap, tak adalah nama Rasul. Sebab tu Al-Quran ni, walaupun usia Al-Quran dah 1480 lebih, 90 mungkinnya. Kalau hijrah 88. Kalau kita kira hijrah, Nabi hijrah dengan Nabi sebelum hijrah jadi Nabi, jadi Rasul 13 tahun. Jadi kalau 1000 berapa tadi, 88 tu, kalau kita tambah dengan 13 tahun lagi, mana usia Al-Quran 1501 tahun. Kalau Al-Quran bukan wahyu dari Allah, dah tentu tak relevan Al-Quran. Sebab Al-Quran dah berusia 1500 tahun, 501 tahun. Bila Al-Quran tu relevan, dari zaman Nabi boleh berpandukan Al-Quran, dan zaman sekarang pun masih lagi boleh berpandukan Al-Quran, menunjukkan Al-Quran memang wahyu. Bila Al-Quran tu wahyu turun kepada Nabi, memang Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Ada bukti, boleh dibuktikan. Dan memang ramai orang-orang yang mencari kesalahan dalam Quran, akhirnya masuk Islam. Banyak orang yang cari kesalahan Al-Quran masuk Islam. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google, banyak video-video orang-orang mu'alaf, orang putih mu'alaf, yang dia mengaku dia benci Al-Quran, dia bakar Al-Quran, dia benci Islam, dia cari kebenaran dalam Islam, cari silap dalam Islam, nak kenakan Islam. Tengok-tengok ujung-ujung dia masuk Islam. Ramai tuan-tuan, bukan seorang dua, ramai. Tapi tuan-tuan kena tengok lah, dekat Google banyak. Tapi cuma hati-hatilah bila kita type kat Google tu, dia keluar perempuan joget sekali. Janganlah tekan yang joget tu. Bila tekan yang joget tu, tak jumpalah cerita tu. Itulah masalah. Kita cari dekat TikTok, kita type lah, mu'alaf masuk Islam benci Quran, keluar yang joget tu dulu kan. Itu pun tengok yang tu, tolak-tolak keluar joget banyak. Tak jumpa lah. Ustaz, saya cari tak jumpa lah Ustaz. Tak ada lah. Ada banyak dalam Google cari. Banyak video-video mu'alaf-mu'alaf yang mengaku dia masuk Islam, puncanya dia cari kesalahan Al-Quran. Ujung-ujunglah masuk Islam. Yalah, kalau bukan wahyu mesti ada silap. Sebab Allah sendiri mencabar, Allah Ta'ala sendiri cabar orang-orang Quraisy tu.
Kan Allah Ta'ala cabar. Kalau tuan-tuan tengok apa, dalam awal surah Baqarah kan ada wow kafar, saya pun tak ingat. Wow ada dalam ayat 23 surah Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kamu ragu, kalau kamu ragu tak yakin Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratim mim mislih, cuba buat satu surah sahaja yang sama seperti Al-Quran. Apa dia surah? Surah ni ialah beberapa himpunan ayat-ayat. Beberapa himpunan ayat-ayat dikumpulkan, nama dia surah. Dalam Al-Quran, surah yang paling pendek sekali kita boleh tengok suratul Asr, ada 3 ayat saja. Ataupun inna a'tainakal kausar pun sama, ada 3 ayat saja. Jadi Allah Ta'ala cabar orang-orang kafir Quraisy yang pandai bahasa Arab, yang pandai ilmu balaghah, cuba buat satu surah saja sama macam Al-Quran. Sama. Kalau tak sama ni memang Musailamah Al-Kazzab buat dah. Itu tak sama. Tuan-tuan boleh Google, boleh type surah katak, keluarlah surah yang direka oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia buat 2 surah. Satu cerita pasal katak, satu cerita pasal kucing. Tapi bukan kucing lah, nama dia Wabar. Wabar ni dia macam kucing lah rupa dia. Dia reka 2 surah tu. Dan dia baca surah katak tu di hadapan Saidina Ammar bin As. Masa tu Ammar bin As dia belum masuk Islam lagi. Ammar bin As ni dia musuh Nabi. Lepas tu bila dia tak tahu dah nak buat macam mana dengan Nabi, dia nak bergabung dengan Nabi, dia tak syok lah sebab dia musuh dengan Nabi. Lepas tu dia dengar cerita ada orang lain mengaku jadi Nabi, Musailamah mengaku jadi Nabi, dia pergilah nak bergabung dengan Musailamah. Bila dia jumpa Musailamah, dia tanyalah Musailamah, kamu betul ke ngaku kamu ni utusan Tuhan? Dia kata ya. Apa wahyu yang Tuhan bagi dekat kamu? Dia baca surah katak kan. Bila habis dia baca tu, Ammar bin As ni dia pandai sastra. Dia gelak lah. Dia gelak kan. Musailamah tu tengok dia kan. Dia pun cakap lah, aku rasa kamu pun tahu yang kamu baca ni kamu reka sendiri. Ini bukan dari Tuhan. Dia boleh tahu benda tu rekaan, itu bukan asli. Dia beza dengan Saidina Umar. Kalau tuan-tuan baca kisah Saidina Umar mula-mula masuk Islam kan, dia baca surah Toha. Saidina Umar ni dia masuk Islam, mula-mula dia dengar dari rumah adik dia Fatimah, suami dia Saidina Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id. Kadang-kadang tertukar dengan nama Sa'ad tu, Sa'ad bin Abi Waqqas, tu orang lain. Jadi dia dengar, lepas tu dia masuk, dia minta apa yang dia orang baca tu. Bila dia baca Toha, surah Toha sampai ayat yang kelima, tak silap. Apa reaksi dia? Dia terus cakap, dia kata sepatutnya yang menurunkan wahyu ni, yang cakap benda ni, tidak disembah melainkan hanya dia saja. Dia baca saja dia tahu ini bukan rekaan orang Arab. Dia tahu. Sebab dia orang pandai sastra, tuan-tuan. Dia tak macam kita ni baca Quran apa sastra pun kita tak tahu. Jangan kata sastra. Zaman dia orang tu Quran dia orang tak ada titik, tak ada baris. Elok je baca. Kita ni jangan kata titik berbaris, berkala, berwarna, siap ada warna pun tak boleh dengung lagi. Mana dengung, tak jumpa dengung. Dia orang baca macam tu, tak ada titik, tak ada baris. Dia baca je. Kata Sayyidina Umar, dia respon daripada apa yang dia baca. Dia kata sepatutnya yang menulis ini, yang bercakap benda ni, tak disembah melainkan hanya dia sahaja. Takut dia kata dekat adik dia, tolong bawa aku jumpa Muhammad, aku nak masuk Islam kan? Beza dengan Musailamah Al-Kazzab tadi. Bila Musailamah tu baca surah yang direka kepada Sayyidina Ammar bin As, masa tu dia belum masuk Islam, dia gelak je. Dia kata, aku rasa kamu pun tahu benda yang kamu baca ni kamu reka. Dia tahu. Itu cerita wahyu. Wahyu ni dia mesti tepat punya, dan memang dibuat kajian sampai hari ni.
kan? Cuma kita je orang Islam tak apa-apa nak kaji lah. Kita biasalah kan, benda dah tahu lantak lah situ. Orang putih, saintis dia kaji Al-Quran. Penemuan terbaru lah, tapi saya tak tahu bila, baru lagi. Saintis barat ni dia jumpa satu maklumat terbaru berdasarkan Al-Quran. Dia kata rupanya di bawah lapisan kerak bumi ni ada banyak air, ada laut jugalah, ada laut. Sebab dia orang kaji dalam Quran ada cerita tentang Nabi Nuh. Kan kisah masa banjir Nabi Nuh tu, Allah Ta'ala perintahkan langit turunkan hujan dan bumi keluarkan air. Jadi berdasarkan ayat tu cerita tentang bumi keluarkan air, dia orang pun buat kajian. Rupanya bila dia orang buat kajian, memang ada banyak air di bawah dasar bumi, di bawah kerak bumi ada air. Lebih banyak berbanding laut yang kita ada sekarang. Sebab tu bila Allah Ta'ala perintahkan air tu keluar, banjir satu dunia. Sebab kalau ikut laut saja, langit turunkan hujan, awan turunkan hujan, air dari awan tu ambil dari laut. Kalau tuan-tuan belajar sains, apa nama dia, yang proses yang uap, apa nama dia, saya nak sebut fotosintesis je. Fotosintesis tu yang daun tu fotosintesis tu yang daun tu, yang penguapan tu, maknanya dia ambil air dari laut, dia naik jadi awan, lepas tu turun hujan. Air yang turun dari awan, air yang turun dari langit, itu air laut. Kalaulah air tu sahaja, sumber laut saja, tak banjir. Air turun banyak, dah tentu laut akan kering, air turun dari atas. Tapi saintis dia pelik, kenapa air atas tu turun tak berhenti dan air bawah tu banjir tinggi, satu dunia banjir. Rupanya bila dia orang buat kaji, memang dia orang jumpa ada laut bawah kerak bumi, banyak air dia. Mana dia punya pencetus idea? Al-Quran. Kan? Itu Al-Quran orang kaji tepat. Sebab orang putih ni, orang Mak Saleh ni, dia kaji, dia nak cari salah dalam Al-Quran. Sebab bila jumpa salah, dia bolehlah hentam Islam ni. Kan? Tapi dah, akhirnya dia orang pun mengalah. Dia orang cari maklumat ilmu sains berdasarkan Al-Quran. Semuanya mula daripada Quran. Dia jumpa ayat tu dalam Quran, dia pun buat kajian, memang betul. Dia buktikan benda tu betul. Itu membuktikan bahawa Al-Quran memang wahyu dan Nabi Muhammad memang Rasul. Beza dengan budak ni, beza dengan Ibn Sayyad ni. Bila dia mengaku dia tu Nabi, dia tu Rasul. Nabi ni kalau bahasa Melayu dia orang yang bawa cerita dari Allah, Nabi. Kalau Rasul perkataan asal dia risalah. Risalah ni surat, mana orang bawa surat dari Tuhan. Kalau Nabi daripada perkataan naba. Tuan-tuan boleh baca surah Naba kan, amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba tu maknanya cerita. Jadi bila sebut Nabi, orang yang bawa cerita dari Tuhan. Ibn Sayyad ni dia mengaku dia tu Nabi, dia mengaku dia bawa cerita dari Allah. Tapi masalahnya dia sendiri mengaku cerita yang datang dekat dia kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Kalau cerita yang datang daripada Allah, mustahil salah, tak boleh salah. Kalau cerita yang datang dari makhluk, mungkinlah boleh jadi silap, boleh jadi ya. Sebab tu kita ni tuan-tuan, macam saya ngajar lah, saya kuliah, tuan-tuan dengar apa yang saya cakap ni, boleh jadi salah, boleh jadi betul. Sebab saya manusia biasa. Kalau wahyu Nabi Muhammad, sebab tu kita ni tak boleh mendustakan Nabi Muhammad. Kita ni kalau tak percaya sikit urusan agama yang sampai dari Nabi Muhammad, hukum dia murtad. Sebab rukun iman yang ke berapa? Yang ke 3 ke 4. Percaya kepada Rasul. Mula-mula kan percaya kepada Allah, lepas tu percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Jadi kalau kita tak yakin sikit je, betul ke apa yang Nabi sampaikan daripada Allah tu mesti tepat, takkan tak silap langsung. Murtad tuan-tuan. Sebab dia Rasul. Tapi kalau saya, tak ada masalah. Mungkin salah, mungkin betul. Ustaz Khidir tu 10 cerita, 20 tak boleh percaya. Saya tak marah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cakap saya tak marah, kata normal lah, tak ada masalah.
Kita memang kena macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau cerita kat orang tak percaya, jangan marah. Sebab kita bukannya Nabi pun. Ini kita cerita, orang tak percaya kita pun, hangin, penat aku cerita kat kamu, tak percaya. Biarlah dia kan, telinga dia. Dia nak percaya, nak terima, tak terima, lantaklah telinga dia. Kalau Rasul lain lah. Rasul Nabi Muhammad ni orang tolak dia Jahannam ni iman dia. Inilah membuktikan bahawa Ibnu Sayyad ni bukan utusan Tuhan, sebab dia sendiri mengaku cerita yang datang dekat dia kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Macam kita lah. Sebab tu tuan-tuan, info apa pun yang sampai pada tuan-tuan, gunakan kepala otak ni untuk tapis. Sebab info yang kita terima, maklumat yang kita terima ni, ada yang betul, ada yang salah. Jangan percaya bulat-bulat. Nanti dulu. Ni kadang orang percaya bulat-bulat, macam contoh jenis orang-orang yang beriman kepada hospital. Apa saja yang doktor hospital sampaikan 100% dia percaya. Yelah, kadang-kadang doktor tu doktor praktikal, silap juga. Itu kita tanya dia, sakit apa orang ni? Demam denggi. Tanya doktor lagi seorang, sakit apa orang ni? Dia kata malaria. Dah pernah jadi dekat saya dulu, pernah jadi. Masa kakak saya sakit masuk hospital, saya tanya doktor. Tanya doktor pertama, katanya demam denggi. Kata doktor kedua, malaria. Kata doktor ketiga, dia kata apa? Sakit apa nama dia? Saya pun, apa benda semua orang lain ni? Kan? Lain kali keluar wad macam tu dia. Sihat keluar wad macam tu, orang tak tahu sakit apa. Kalau kita percaya 100%, salah, silap lah. Sebab ialah dia pun berdasarkan kajian. Dia tengok misi tulis atas kertas yang dia letak atas meja tu, dia tengok. Dia kata yang pasti demam panas. Tapi apa, denggi ke, malaria ke, kapialu ke kan. Dia tak tahu, tak tulis. Itu cara kita terima maklumat. Sebab apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita sentuh, memang semua tu ada yang betul, ada yang salah. Jangan anggap apa yang kita tengok tu semua betul. Samalah kita buka media sosial, baca berita dalam media sosial, jangan semuanya kita anggap betul. Kadang-kadang berita palsu, kan? Kata Rasulullah, maka sahut Nabi SAW, dicampur gaul akan pekerjaan atas engkau, kerana yang membawa benar dan bohong kepadamu itu syaitan. Sebab yang bawa cerita tu setan. Ada yang betul, ada yang salah. Cuma kalau cerita setan ni memang kebanyakan salah lah. Kadang-kadang ada betul juga kan? Macam contoh, tuan-tuan boleh buka dalam Sahih Bukhari yang cerita apa? Cerita Abu Hurairah, Nabi tugaskan dia jaga Baitul Mal, jaga gandum yang dia orang simpan. Kalau kita sekarang ni kira store lah, simpan dalam store. Dia orang sebut store tu Baitul Mal. Dia jaga gandum. Tiba-tiba malam-malam tu dia nampak ada orang masuk dalam gudang, dalam gudang tempat simpan gandum. Dia pegang waktu dia tangkap orang tu. Orang tu pun merayu dekat dia, tolong lepaskan aku ada keluarga, aku ada anak bini, aku nak ambil serantang je, lepaskan aku. Saya nak Abu Hurairah tanya dia, kamu ni siapa kan? Dia bercakap lah, aku ni orang sekian, lepaskan aku. Kalau kamu lepaskan aku bagi tahu kamu satu rahsia. Dia beritahu rahsia tentang akhir surah Baqarah. Siapa yang baca selamat dari gangguan jin dan setan. Pagi esok lepas sembahyang subuh, Nabi bagi tahu dia. Nabi tanya Abu Hurairah kan, macam mana orang yang kamu tangkap malam tadi? Abu Hurairah pun terkejut. Macam mana Nabi boleh tahu? Aku tak bagi tahu lagi. Dia pun ceritalah, aku lepaskan dia. Dia kata dia ada keluarga lah apa. Kata Nabi, orang tu bohong, dia tak ada keluarga, dia tu setan. Kata Nabi, malam ni dia datang lagi. Abu Hurairah pun tunggu memang betul dia datang tangkap lah, datang. Cakap benda yang sama, lepaskan aku ada keluarga lah apa. Kalau kamu lepaskan aku ajar kamu. Dia bagi tahu lah benda yang sama. Sampailah malam ketiga. Malam ketiga baru dia ngaku dia tu setan. Dia tipu.
Jadi apa benda yang betul? Kata Rasulullah, yang betul setan tu dia ajar tentang kelebihan akhir surah Baqarah. Siapa yang baca selamat daripada jin dan setan. Itu betul. Kadang-kadang setan tu kata setan ni kadang ada betulnya. Ada betul juga. Tapi kebanyakan jangan percayalah. Kalau tuan-tuan nak tahu setan tu apa, dalam surah An-Nas minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Yang ngaco orang, yang hasut orang, itulah setan. Itu kadang-kadang kita tak sedar kita setan. Dia ngaco tengah-tengah malam pukul 3 pagi dia ngaco janda. Dia setan. Tengah malam dia WhatsApp orang perempuan. Dah tidur ke katanya pukul 3 pagi kan. Dia ngaco janda kan. Rupanya dia setan. Itu contoh kalau nak kenal setan tu siapa kan susah sangat. Kadang-kadang kita tak sedar lah, aku punya setan tu kan. Patutlah baca kursi rasa panas je kan. Ini contoh syaitan. Dengan kerana itu sudahlah banyak datang bohong dan datang benar itu dengan jadi berdempik saja. Mana sama je melekatnya. Kadang betul, kadang salah. Ialah berita yang disampaikan oleh makhluk dan oleh syaitan, bukan malaikat. Maka bukannya kamu itu nabi. Maksudnya kamu tu bukan nabi. Kerana nabi itu apa yang datang kepadanya iaitu datang dengan benar dan betul, tiada padanya bohong sekali-kali, dan tidak pula kadang-kadang bohong dan kadang-kadang benar. Sebab kalau nabi, wahyu yang datang pasti benar. Dan wahyu yang datang kepada Rasulullah ni, Rasul cerita dalam hadis Sahih Bukhari, ada 3 cara Nabi dapat wahyu. Cara yang pertama, Jibril sendiri turun bagi tahu Nabi. Cara yang kedua, Nabi bermimpi. Cara yang ketiga, Nabi dengar desing telinga. Bila nak jadi benda apa-apa je Nabi dengar desing telinga. Kata Nabi, kata Rasulullah, desing telinga itulah yang Nabi paling susah nak tafsirkan. Yalah sebab dia desing, apa benda pun tak tahu kan. Jadi susahlah sikit nak terjemahkan apa nak jadi, apa benda, apa maksudnya, susahlah sikit. Yalah kadang-kadang kita ni pun kalau mimpi pun kadang kita jadi keliru kan. Apa mimpi macam tu, apa maksud dia. Jadi kalau yang pandai tafsir mimpi ni Nabi Yusuf lah. Jadi kalau tuan-tuan nak pandai tafsir mimpi, rajin-rajinlah doa dan hadiah Fatihah kepada Nabi Yusuf. InsyaAllah dapat ilham tafsir mimpi yang betul. Itu antara mukjizat Nabi Yusuf. Dia tafsir mimpi tu betul. Memang tepat lah bila dia tafsirkan mimpi raja kan, raja tu mimpi 7 lembu kurus, 7 lembu gemuk, lepas tu datang 7 lembu kurus, padi subur 7 tangkai, padi kering 7 tangkai. Kata Nabi Yusuf, 7 tu 7 tahun. 7 tahun musim subur, kemudian 7 tahun musim kemarau. Kata Nabi Yusuf, simpan gandum, simpan daging-daging waktu subur untuk persediaan kemarau 7 tahun. Tengok-tengok memang betul 7 tahun. Sampai tahap orang-orang yang tinggal di luar kawasan Mesir datang ke Mesir minta bantuan kepada negeri Mesir zaman tu. Tapi zaman tu bukan zaman Fir'aun lah. Nabi Yusuf ni awal lagi. Masa tu kerajaan sebelum dinasti Fir'aun. Fir'aun ni zaman belakang, zaman Nabi Musa. Ini zaman bukan zaman Fir'aun. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam cerita surah Yusuf tu, dia tulis, Allah Ta'ala tulis Al-Mulk. Al-Mulk ni kalau terjemah dia raja. Dia tak guna perkataan Fir'aun. Fir'aun ni zaman Musa. Dan memang orang putih dia pergi ke piramid-piramid tu, dia ada jumpa kesan peninggalan batu, dia ada tulis raja, perkataan tu tulis raja. Dia orang pun heran kenapa dia tak tulis Fir'aun, sedangkan raja-raja zaman Nabi Musa guna perkataan Fir'aun. Yalah kalau macam contoh Rom kan dia pakai nama Kaisar,
Kalau Parsi dia guna nama Kisra kan. Kalau Afrika Selatan macam Ethiopia dia guna nama Najashi. Kalau Rom bahagian Mesir nama dia Mukaukis kan. Kalau Arab zaman Nabi, zaman lepas Nabi dulu Khalifah. Lepas tu guna nama Amirul Mukminin. Kalau kita kan Raja, Sultan. Kalau di Mesir zaman Nabi Yusuf dulu dia guna perkataan Raja. Dia tak pakai nama istilah Fir'aun. Fir'aun tu istilah kalau kita pembesar nombor 1 negara lah. Kan nama dia kan Ramses II. Nama raja yang nama Fir'aun yang lawan Nabi Musa tu kan Ramses II. Bapa dia Ramses I. Ikut kajian dia orang lah, betul tak tahulah. Sebab dia orang jumpa dekat mayat, dekat bangkai Ramses II tu memang ada kesan air laut. Itu yang diyakini dia lah Fir'aun yang lawan, yang tenggelam dalam laut tu. Jadi kalau wahyu, contoh wahyu Nabi Yusuf memang tepat lah 7 tahun, memang 7 tahun. 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kemarau. Kita kemarau 2 minggu pun dah kering. Tuan-tuan bayang 7 tahun mati you. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khaba'tu laka khabi'an wa khaba'a lahu yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Qala Ibnu Sayyad huwa duh. Kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kepada Ibnu Sayyad, sungguhnya aku sekarang telah ada aku sembunyikan taruh di dalam dadaku bagimu akan satu kalam yang hendak aku kata padamu apa ia. Kalau bahasa kita sekarang ni maknanya aku ada rahsia nak bagi tahu kamu. Kata Rasulullah, aku ni ada rahsia nak bagi tahu kamu. Dan telah sembunyikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya akan satu ayat Quran, iaitu ayatnya fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ni antara kelebihan dia, kalau kita baca malam sebelum tidur sampai ke pagi lah, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Kita akan selamat. Dan akan datang malaikat yang ramai berebut-rebut nak bawa pahala bacaan surah Dukhan kita tu. Saya pun dah sebulan 2 dah tak baca dah. Biasa baca setiap malam tuan-tuan. Dah lupa. Dah lupa. Kan? Yalah, hafalan macam tu lah. Sehari kita tinggal 3 hari dia lari. Kita tinggalkan dia sehari, dia tinggalkan kita seminggu. Kita tinggal dia seminggu, dia tinggalkan kita sebulan. Kita tinggal dia sebulan, hilang terus. Kan? Saya tak baca sebulan 2, hilang terus. Nak kena hafal lagi sekali. Kan? Yang lekat lagi ni Al-Mulk Waqi'ah tu dekat ni. Al-Kahfi. Dukhan ni dah lupa. Memang kalau ikut hadis-hadis yang digalakkan kita amal waktu sebelum tidur ni, itulah antara surah dia. Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Muzammil, surah Ad-Dukhan, surah Sajadah, lepas tu surah Al-Insyirah, lepas tu akhir surah Baqarah, walillahi mulkus samawati wal ard, baca sampai habis. Apa sibuk tu tak baca dah Dukhan tadi, lupa dah surah Dukhan. Nak kena hafal lagi sekali dah. Lupa kejap, lupa. Baru tinggal sebulan lebih, 2 bulan tu lah. Rasa 2 bulan tu. Dah tak ingat dah. Artinya, maka hendaklah nanti lihat akan hari didatangkan oleh langit dengan asap yang nyata. Ataupun kalau ikut bahasa mudah dia, fartaqib, maka tunggulah. Kata Allah Ta'ala,
kata Allah Ta'ala dekat orang-orang yang tak beriman ni, tunggulah. Sebab biasanya orang zaman Nabi ni, bila dia orang tak nak terima dakwah Nabi, dia akan cakap dekat Nabi, kan Nabi kan cerita pasal kiamat. Nabi cerita kalau kiamat ni berlaku sangka kala pertama, dunia ni jahanam, binasa, musnah lah. Jadi bila orang kafir ni dia kalah hujah dengan Nabi, dia pun jawab lah, kamu bukan cerita pasal kiamat, dunia ni hancur semua. Buatlah sekarang jadi hancur. Buat sekarang. Itu antara wahyu turun, fartakib. Tunggulah. Tunggu, nanti datang lah. Macam contoh bila Nabi cerita tentang umat Nabi Saleh dibinasakan oleh Allah, umat kaum Ad binasa oleh Allah. Bila Allah binasakan sebab dia orang tolak dakwah Nabi, orang kafir Quraisy ni dia ejek Nabi. Dia kata bukan dia orang tu semua dah binasa sebab dia orang tolak dakwah Nabi. Cubalah kamu doa bagi kita orang ni binasa. Dan Allah Ta'ala turunkan wahyu, fartakib. Tunggulah. Bila nak tunggu? Tunggulah yauma ta'tis sama, pada hari di mana langit mendatangkan bidukhanim mubin, mendatangkan asap yang nyata. Ataupun kalau ikut kajian sains, bencana alam, gunung berapi lah. Gunung berapi itu bila dia meletup, dia akan keluarkan asap banyak. Dan ada juga kajian-kajian lain, dia orang tafsirkan bom nuklear. Mana asap yang nyata tu bom nuklear. Bila turun bom kan satu negeri keluar asap besar kan. Jadi dia orang tafsirkan yang itu masing-masing lah. Ada yang tafsirkan maksud asap ni asap gunung berapi. Kan sekarang ni lingkaran gunung berapi yang ada dekat kawasan Indonesia, Jepun kan dah aktif dah. Tuan-tuan boleh baca kajian map ke apa, kajian cuaca kan, itu yang dibimbangi lah. Dia akan jadi bila gunung berapi itu diaktif, dia akan jadi tsunami lah. Ada dua penafsiran. Ada yang berpendapat asap gunung berapi dan ada yang mengatakan asap bom. Ulama-ulama kebelakangan lah, ulama-ulama moden yang tafsirkan maksud tentang asap ni. Bila didengar oleh Ibnu Sayyad akan Nabi bertanyakan barang yang disembunyikan baginya, bila Nabi cakap dekat dia, aku ada rahsia nak bagi tahu kamu. Yalah, kalau kamu tu Nabi, mesti kamu tahu rahsia apa yang aku nak bagi tahu. Sebab biasa Nabi ni, Rasul-Rasul ni, bila ada orang sembunyikan rancangan tak elok dekat dia, Allah akan bagi tahu. Macam contoh munafik lah. Nabi tahu munafik-munafik yang ada dekat Madinah tu, dan Nabi bagi tahu dekat Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman. Nabi bagi tahu. Orang lain tak tahu siapa dia yang munafik, siapa dia yang berpura-pura jadi orang Islam padahal dia bukan Islam. Nabi tahu. Memang seorang Nabi, kalau orang tu dia ngaku dia tu Rasul, dia tu Nabi, Allah Ta'ala akan bagi tahu dia wahyu tentang rancangan jahat orang nak buat dekat dia. Macam contoh tuan-tuan boleh baca cerita tentang Nabi Lut. Kan Nabi Lut kan, dia orang nak tangkap Nabi Lut, dia orang nak bunuh Nabi Lut kan? Tapi sebelum waktu pagi, Nabi Lut dah lari dengan anak dia 2 orang. Bila datang waktu pagi, datang azab Allah, satu daerah, satu negeri kaum Nabi Lut tu mati kan? Jadi dia orang nak buat rancangan jahat pada Nabi tu, Allah Ta'ala bagi tahu dekat dia kan? Tapi macam mana pun, mana yang Allah bagi tahu, tahulah. Mana yang Allah Ta'ala tak bagi tahu, tak ada dia tahu kan. Cuma biasanya kalau dia tu seorang Nabi, bila ada orang nak buat benda tak elok dekat dia, orang nak bunuh dia, dia dah tahu dah. Dia dah tahu. Yalah, macam contoh Nabi Muhammad lah. Kan Nabi Muhammad masa nak hijrah dekat Madinah kan kena kepung dengan Abu Jahal. Abu Jahal kepung rumah dia. Kalau tak silap, Abu Jahal dia bawa 12 orang pemuda siap dengan pedang, tunggu. Dia orang tunggu waktu pagi. Bila pagi je dia orang nak masuk rumah, bunuh. Tengok-tengok sebelum pagi Nabi dah lari, Nabi dah keluar.
Atau Nabi selamat tu. Bila didengar oleh Ibnu Sayyad akan Nabi bertanyakan barang yang disembunyikan baginya, Nabi tanya dia, apa benda rahsia yang aku nak cerita kat kamu ni, kamu tahu tak? Kamu ngaku kamu Nabi. Ia pun lalu menjawabnya dengan katanya ad-duh, yakni asap juga. Dia jawab asap. Dekat-dekat lah tu. Sebab yang Nabi rahsiakan tu cerita tentang surah asap. Maka jawabnya itu, sungguh pun ada menyebutkan asap, tetapi tidak tersempurnakannya seperti yang disembunyikan Nabi di dalam hatinya. Walaupun dia jawab asap, tapi tak lengkap. Dengan kerana itu, apa tu? Wallahu a'lam. Entah, saya pun tak tahu. Nantilah saya tengok balik apa dia tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhsa falan ta'du wa qadraka. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cubalah apa? Wallahu a'lam, nantilah apa entah. Maka tidak lepas ke mana martabat kamu itu. Duduklah kamu pada martabat yang tiada sampai, lebih daripada martabat kahin. Maknanya kamu ni cukuplah setakat jadi tukang tilik. Kalau orang zaman dulu dia apa? Tok Nujum, ahli nujum negara. Dia jadi macam cerita nujum 4 belalang. Cukup sekadar jadi ahli nujum negara. Dia main teka-teka je. Kalau zaman kita ni kira Tok Bomoh lah. Sebab tu jangan percaya dengan Tok Bomoh. Orang sekarang ni suka betul percaya. Bila tanya Tok Bomoh kan, tanya. Tak pun kadang-kadang Tok Bomoh zaman sekarang ni advance kan. Tok Bomoh dah pakai serban. Tok Bomoh dah tak guna nama Bomoh. Tok Bomoh dah guna nama Ustaz. Tok Bomoh dah tak guna nama Jampi. Tok Bomoh guna nama Ru'yah kan? Padahal sama je, Ru'yah Jampi sama je. Jumpa Ustaz, tanya, Ustaz, siapa yang santau saya ni? Dia pun, yang santau kamu ni orang ni pakai cermin mata, gelap-gelap sikit orang. Dia duduk dekat dengan rumah kamu. Dia main teka je kan, teka. Itu nama dia kahin, ahli nujum negara kan. Tukang tilik. Jadi tuan-tuan jangan percaya. Kita percaya. Nabi pesan 1400 tahun dulu lagi, jangan percaya. Kita gatal percaya. Alih-alih kita tuduh orang yang tak buat pun. Tengok-tengok memang ada pula jiran kita orang pakai cermin mata. Kita kamu santau aku, dia pun aku tak ada kena-mengena dengan kamu, kamu tuduh aku santau kamu pula. Kita pula bergaduh dengan orang tu. Sebab apa? Sebab ni kan Ustaz Ru'yah tadi. Jadi jangan, kalau tuan-tuan pergi berubat santau ke apa ke, cukuplah sekadar pergi berubat sembuh sudah. Tapi banyak orang macam tu lah perangai. Sampai orang jumpa saya pun macam tu, Ustaz tolong tengok boleh tak Ustaz, siapa yang buat saya? Saya kata, apa benda tengok-tengok? Saya kata, udahlah janji sihat sudah, tak payah tengok-tengok. Tak boleh tengok Ustaz. Saya kata, aku tersilap nanti terkena bapak sendiri. Itu nama dia kahin, tukang tilik. Orang dulu kan ada jenis perangai-perangai macam tu. Dia nak mengurat orang perempuan kan. Macam cerita tu, apa cerita? Tuan-tuan tengok cerita tu, Haji Bakhil. Apa cikgu Haji Bakhil dengan cikgu Murni tu. Dia tengok tapak tangan kan, dia tengok urat ini kalau bertemu dengan urat ini. Itu kahin lah nama dia, tukang tilik. Dia tengok kan. Saya dulu pun pernah jumpa orang macam tu. Dia tengok tangan saya, dia kata, kamu ni tak sesuai nanam ni, tapi kalau bela lembu ni boleh jadi. Tapi tuan-tuan, benda dia cakap tu betul. Saya menanam, saya memang ada pengalaman, saya minat juga menanam cabai ke apa, tak menjadi. Saya tanam tak jadi. Tak jadi tu bukan apa. Saya pernah tanam cabai. Saya beli anak pokok cabai tu 40 pokok. Saya tanam, saya buatlah pagar. Buat pagar dekat masa zaman saya belajar di Pondok Patih dulu lah. Dekat kawasan tu ada orang bela kambing, ada orang bela lembu. Saya tanam cabai, mula-mula kambing makan cabai saya. Saya pun kambing ni mulut dia bisa tau. Dia kalau makan pokok cabai, dia jadi rosak tau daun ni.
Saya pun tak apalah, kambing makan biarlah kan. Selang seminggu lembu nak masuk dalam kandang tu, masuk dalam dalam kebun tu makan. Saya pun terus memang saya kata, teringat orang tu kata, agaknya betul dia cakap agaknya kan, tak ada bakat nanam kan. Tapi cuma saya tak pernah try lagi lah, bela menternak tak try lagi lah kan. Tu contoh orang-orang tukang telik. Yalah, kadang-kadang orang peramal ni kadang-kadang betul juga kadang-kadang kan. Macam contoh, kalau orang tu tangan kasar kan, tak sesuai kerja kerani type komputer. Yalah, nak type macam mana, jari besar tekan satu nombor jadi dua kan. Memang tak sesuai lah. Pegang mesin rumput sesuai lah kan. Kadang-kadang betul juga kan. Tak, sebab kawan saya ada seorang macam tu, dia kontraktor, kerja dia pegang bata. Memang dia punya telefon dia pegang, tekan satu keluar dua nombor kan. Jadi orang macam tu memang tak sesuai lah jadi kerani kan. Lambat lah nekannya, besar jari dia. Kadang-kadang orang ramal ni betul juga kan. Macam ramalan cuaca kadang betul juga. Tapi jangan kita yakin benda tu tepat 100%. Sebab dia bukan berdasarkan wahyu. Dia cuma berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dia tengok awan tu gelap, hujan lah tu kan. Tengok-tengok kena tiup angin, cerah balik kan. Kadang macam tu. Itu contoh nama dia kahin. Jadi kita ni jangan percaya 100%. Boleh dengar lah, tapi percaya nanti dulu. Ini kadang orang bila jumpa Tok Bomoh, jumpa ustaz-ustaz, tanya, ustaz siapa santau saya? Dia pun beritahu orang tu ada janggut kan. Terus janggut tu imam kena pegang kan. Inilah orangnya, kata dia. Sudah. Itu nama dia kahin. Kata Nabi SAW dekat Ibn Sayyad ni, kata Nabi, kamu ni takat kahin saja. Kamu tak payahlah ngaku kamu tu Nabi. Kamu cukuplah takat tukang tilik saja. Dapat tahu kepada setengah perkara dan tiada terang. Tahu juga tapi tak clear. Tiada terang dan nyata setengah perkara dan tiada sampai kepada nyata. Dan tahqiq. Tahqiq tu mana benar-benar benar-benar berlaku lah. Ataupun kita kata confirm lah. Confirm. Benda tu jelas dan confirm, mesti punya jadi. Tahqiq segala pekerjaan yang gaib-gaib itu. Kalau Nabi lain, tapi kalau tukang tilik, peramal, ikutlah apa pun, doktor contoh kan. Doktor kadang dia tengok x-ray, dia tengok CT scan, dia kata ada ketumbuhan katanya kan. Dia berdasarkan itu. Tapi adakah pasti macam tu? Tak tahu lagi kan. Ada je bila semalam saya kuliah di Lahad Ipoh, ada orang tu cerita kat saya, mak mertua dia umur 80 lebih kan, kena stroke. Doktor kata sebulan je paling lama. Dia kata dah 6 bulan hidup ni. Dia kata dah 6 bulan hidup ni. Dia kata jenuh juga nak bela. Orang stroke kan jenuh juga nak bela. Mula-mula dengar doktor kata sebulan je, rupanya lah dah 6 bulan lah. Saya kata orang ni nakal betul lah. Dia boleh buat mak mentua dia macam tu kan. Mesti dia cakap lati. Lama pula hidup orang tua ni. Tak apalah kan. Itu ramalan nama dia. Walaupun doktor kata paling lama sebulan. Yelah, orang kalau dah stroke major, dah pendarahan pula tak boleh nak sembuh, memang tak lama lah. Tapi belum tahu lagi kan. Benda Allah Ta'ala punya. Benda Allah Ta'ala punya ni kadang-kadang kita pun terkejut juga. Boleh sembuh punya kan. Yang mana orang yang tak boleh sembuh, boleh sembuh punya. Itu nama dia ramalan. Jangan percaya 100%. Berkemungkinan boleh berlaku, tapi bukan pasti. Kalau Nabi, ya. Kalau Rasul, perkhabaran dari Rasul memang pasti kan? Sebab tu kalau kita baca Quran, apa yang disebut dalam Quran tu confirm. Kalau hadis ni orang kata hadis sahih lah. Hadis sahih, hadis hasan tu biasanya confirm dah. Tapi hadis ni kadang-kadang dia jadi payah dia, sebab dia berdasarkan rawi. Dia tengok perawi lah, kadang-kadang rawi tu terlupa. Jadi juga kan. Tapi kalau Quran confirm lah, sebab Quran Allah janji nak jaga. Tapi kalau hadis Allah tak janji jaga. Kata Ibnu Umar, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.